Perkongsian kali ini bakal merungkai segala persoalan yang ada dalam benak fikiran anda selama ini. Apa fungsi tabung haji atau ASB? Pertama, untuk simpan duit. Kedua, lebih selamat berbanding simpan dekat rumah. Betul tak? Jadi, duit dekat situ, kita fokus kepada tabungan jangka masa pendek seperti duit kecemasan kereta rosak, duit rotek kereta atau apa-apa simpanan untuk jangka masa pendek. Simpan dekat ASB atau tabung haji tiada risiko jangka masa pendek dengan pulangan sekitar 4% ke 5% setahun. Dan emas pula, simpanan untuk jangka masa panjang. Nilai emas lebih terjamin dengan apa jua keadaan ekonomi sekalipun. Harga emas dalam jangka masa pendek ada turun dan naik, tapi menurut rekod 20 tahun, harga emas meningkat sekitar 10% setiap tahun. Harga emas confirm naik sebab faktor inflasi dan kejatuhan wang ringgit. Jadi, mula dulu tabungan emas pertama dengan sebelah RM100 dan letak target untuk capai 200 gram pertama. Ia sebagai tabungan jangka masa panjang untuk melindungi kekayaan anda. Tak perlu pilih mana satu, dua-dua pun kita perlu. Bagi yang berminat nak mulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun emas GAP di Public Gold, anda boleh rujuk link di bio atau rujuk pin video 5 langkah mudah daftar akaun cara percuma. Saya bimbing sebaik ini.